lama dah Kak Ida menjaga mi udang kat sini kau dah? Asal saya menjaga di tempat yang mula saya umur 19 tahun. 19 tahun guys. Tapi dengan berbulan dengan 4 meja saja. Oh, dekat mana tu Cik Ida? Depan dekat balai polis. Bukan kat sini ya? Bukan. Dekat sini berapa lama dah Cik Ida buka? Ini dalam 16 tahun. Oh, 16 tahun. Oh, sudah lama. Dia dah lama juga kecil-kecil sampai Empire. Yes. Ida mi udang Sungai Dua. Yes. Okay guys, saya Azri Senario. Bam. Okey, hari ini kita orang berada di Pening Sungai Dua. Yes, Sungai Dua. Dekat mana ni? Ini adalah kedai Cik Ida. Kita nampak Cik Ida ni, Cik Ida mi udang Sungai Dua ya. Memang power. Yes. Kita dapat tahu mi udang kat Ida ni tengah viral. Yes. So kita kemari, kita akan merasai makanan-makanan viral. Yes. Dan salah satunya lokasi yang kami pilih adalah Ida mi udang Sungai Dua. Okey. Untuk makluman, mi udang Sungai Dua ini landmark dia senang saja. Itu dekat di bawah bawahnya Batang, Ya. Lebuh Raya Utara Selatan, lebih kurang 1 kilometer saja daripada Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, sebelah kiri saya. Betul. Okey, hari ini kita orang dapat review makanan-makanan yang special kan, nampak kat belakang. Tengok kat belakang, ini customer Cik Ida mi udang Sungai Dua ya. Tengok kat belakang. Kita ada nasi goreng udang galah. Yes, ni tengok. Kemudian kita ada mi udang. Kemudian kita ada mi ketam. Kemudian kita ada mi goreng udang galah. Yes. Ini adalah menu-menu special yang berada di mana? Di Ida mi udang Sungai Dua. Penang ya? Ya. Okey, apa kata abang try dulu satu? Baik, ye. Okey. Kita nak kasih mana tu ni? Abang rasa yang ni dulu nasi goreng. Okey, kasih sikit, Nasi goreng udang. Okey. Saya nak rasa mi nasi goreng udang galah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah barakatilah. Amin. Kita rasa. Guys, memang power guys. Yes. Memang power dia punya nasi goreng udang galah. Yes. Memang terbaik. Jadi guys, kalau pergi ke Berapa bintang? Berapa Sungai bintang? Dua, jangan lupa singgah dekat Ida mi udang Sungai Dua. Yes. Kalau yang ini daripada 10 bintang, saya bagi 10/10 je. Okey, 10/10. 10/10. Okey, yang ni 10/10. Aziz Senario kalau makan tak sedap, susah nak cakap terus terang tau. Yes. Memang terbaik. Yes. Okey guys, saya akan cuba mi goreng udang galah lah Macam mana rasa dia Cik Ida mi goreng udang galah Cik Ida punya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sikit, cuba close up sikit. Daripada Sungai Dua Udang pun daripada Sungai Dua. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita tak ambil udang lain tau. Udang daripada Sungai Dua. Okey. Nampak kepala dia besar gila nampak kepala dia. Very freaking delicious ever. Okey, I try sikit Bismillahirrahmanirrahim. Superb. This is very superb, nice, very good food, very tasty, very outstandingly unbelievable taste ever. Memang kuah dia, gravy dia kuah dia ada rasa masam, ada rasa masin, ada rasa manis, komplit sebagai mi goreng udang galah bang. Oh, terbaik je. Itu adalah daripada sini berapa bintang je? Untuk saya lah, untuk review saya berani rating saya adalah 10/10. Amin. Okey. Dan menu kita yang ketiga adalah mi udang. Mi udang ni, kuah dia je kalau orang tak pandai buat, dia tak akan jadi. Okey. So kita tengok Kak Ida punya sentuhan macam mana. Okey, not bad. Kuah dia memang sedap guys. Dekat sini memang mi udang ni salah satu makanan yang begitu viral. Memang padu. Sebab itu mi udang dia memang padu guys. Terbaik Kalau guys nak ngala ke utara, ke Kedah, ke Perlis, tak singgah Sungai Dua, tak singgah kedai Kak Ida mi udang Sungai Dua ni, anda akan menyesal guys. Memang sedap guys. Yang ini juga je, saya bagi 10/10 je. Okey. Jadi tu 10/10 rating Picit limau. Cik Ida kata ni Kak Ida cakap dia picit limau, boleh limau dia, limau dia. Okey. Okey, last saya akan cuba ini adalah Mi ketam. Mi ketam Kita tengok mi ketam. Macam mana nak makan mi ketam ni Cik Ida? Ayah sikit nak makan. Okey, pakai tangan je ketam ni je. Pakai tangan ketam Ketam ni pakai tangan. Pakai tangan je. Kita makan mi ketam sikit. Cuba close up tengok ketam dia. Okey. Oh ya Allah, ya Tuhanku tengok ketam Okey, saya rasa mi ketam Cik Ida mi dua apa ni Penang Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ketam dia nampak padu isi dia. Ketam dia isi penuh. Kuah dia rasa cukup rasa for me lah. This is really my fantastic, bombastic and of course very terrific ever Sungai Dua Penang ya. Okay, for me rating untuk mi udang ini adalah 11/10. Memang terbaik guys. Jadi guys, kita dah bagi tahu dah jenis-jenis yang ada dekat sini. Kita ada mi udang, kita ada mi goreng udang galah, kita ada nasi goreng udang galah, kita ada mi goreng udang galah, dan juga kita ada mi ketam. Guys, dekat sini semuanya padu guys. Jadi guys, kalau nak ngala ke utara, jangan lupa singgah dekat Kak Ida mi udang Sungai Dua. Keluar saja tol, keluar ke sebelum tol, keluar saja betul-betul tepi jalan nampak dekat-dekat dengan Petron. Okey guys, kami nak makan dulu guys. Kita akan interview sikit. Nak interview sekarang. Okey, kita interview sekarang. Okey.
Ini kita bersama owner, ada pun pemilik, ada pun pengasas Mi Udang Sungai Dua, iaitu Cik Ida kita kat sebelah kiri ya. Boleh close up sikit kat Cik Ida. Cik Ida, buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Restoran saya dibuka dari 12 tengah hari sehingga 11 malam. Okey, 12 12 hari sampai 12 malam. Hari apa tutup? Cuti hari Selasa. Ingat cuti hari Selasa sahaja. Berapa lama dah Ida menjaga Mi Udang kat sini kau dah? Saya asal saya menjaga di tempat yang mula saya umur 19 tahun. 19 tahun guys. Tapi dengan berbulan dengan 4 meja saja. Oh, dekat mana tu Cik Ida? Depan mana dekat balai polis. Bukan kat sini ya? Bukan. Dekat sini berapa lama dah Cik Ida buka? Ini dalam 16 tahun. Oh, 16 tahun. Sudah lama. Dari Sudah lama juga. kecil-kecil sampai boleh Pedal Empire. Yes. Ida Mi Udang Sungai Dua. Yang sebesar begini. Telefon ban, nombor telefon jangan lupa. Jadi kalau anda semua yang nak ada ke Mi Udang Ida Sungai Dua, bolehlah telefon nombor dia tulis di bawah ini. Takut apa? Kena booking dulu, takut penuh. Ya, takut Kalau penuh. penuh nanti kan masalah yang Tak nak boleh. satu bas. Betul. Jadi kena call dulu. Ingat tu, call Mi Udang Sungai Dua Kak Ida. Yes. Ini nombor Telefon dia ni lah. Okey. Kami nak makan, lepas tu kami akan cerita semula lepas kami habis makan. Guys, jangan kau mana guys? Tunggu. Tadi kita dah merasai dah mi viral dekat Ida Mi Udang Sungai Dua ni. Yes. Kita ada mi udang, kita ada nasi goreng udang galah, Yes. kita ada mi goreng udang galah, Yes. dan juga kita ada mi ketam. Yes, betul. Yang ini last kali dessert lah sate. Yes, ini dah- Yang dessert ini ya? Iza kita Okey. belanja juga. Okey. Alhamdulillah makanannya dekat sini semua memang sedap. Yes, Kami betul, baik. memang bagi 10 bintang ya. 10 Guys, bintang. jangan lupa guys, DM nombor yang terada di bawah ini. Telefon Ida Mi Udang Sungai Dua Yes. untuk tambahan mana-mana yang bawa bas tu, yang nak pergi ke utara tu. Yes. Singgah makan kemari. Ini kaedah ini kaedah kita. Ingat tu operasi dia daripada jam 12 tengah hari sampai 11 malam. Okey, tengok sini. Okey guys, jangan lupa guys. Okey, saya Aziz Nario. Okey, saya Haji Zumaidi bin Mat, Layari kami punya YouTube channel Azli Zumaidi. YouTube channel. Okey, jangan lupa juga subscribe tepi ni ya, subscribe kat sini ni. Ting 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 tu. Dan jangan lupa share. Okey. Ida Mi Udang Sungai Dua memang Terbaik.